Jatuh dalam laut. Drone jatuh Drone terhempas. Drone terhempas. Dia panggil. Assalamualaikum dan selamat kembali lagi ke Danny Zone. Alright, so hari ni view memang berbeza daripada hari-hari yang lain. Sebelum ni kita menunduk, kali ni kita tegak. Tegak sikit lah. Tak ada polis kan? Okay. Hari ni kita tegak pasal hari ni kita naik Waisuki. Waisuki hari ni. Okay, Waisuki ni paling ancient, paling kuno, paling purba, paling museum lah. Okay, pasal apa aku kata lagu tu? Hak ni adalah motor keluaran first edition V1 version 1. So keluar apa panggil tu? Keluar saja iklan Yamaha bawa keluar motor baru. Ni lah motor dia yang aku beli. Kira masa tu belum famous lagi. Masa tu harga dalam lebih kurang 9,000 something lah. Okay, kedai pun tak ada nak markup harga lagi waktu tu. Lah ni kalau beli kedai dah markup berbelas-belas ribu. Masa aku beli tu memang 9,000 lebih. Okay, so apa yang nak jadi hari ni? Okay, apa yang akan terjadi pada hari ni adalah kami nak ride makan nasi kandang. Kenapa aku kata kami? Okay, hari ni memang aku seorang-seorang, tapi aku akan berjumpa dengan geng-geng mengkoma. Geng-geng orang Ipoh. Orang Ipoh ni dia ramai nak perkena nasi kandang Sulaiman. So bila orang Ipoh, orang Perak mai jumpa dengan orang Penang, kita memang kena ajak depa cara macam mana cakap bahasa orang Penang. Okey. Lah ni kita pergi dekat RV yang pertama terlebih dahulu. Let's jom. Alright, now kita dah sampai dekat checkpoint yang pertama. Okey. Bukan kawan kita ke ni. So dah sampai ke RV yang kedua tadi. Kita naik motor motor tegak, tapi full face. Safety first, tiba. So now kita ada KTM, kita ada Duke, kita ada pening pala. Bukan pening pala. Hak ni tengok pun dah sakit kepala. Tengok pun dah sudah sakit kepala. Macam biasa. Abang idola kita. Abang idols kita sudah sampai. Saat lagi pakat-pakat payung lah. Ada lagi beberapa ketibaan lagi yang belum sampai. Ada yang santai-santai je. Biasalah bermacam-macam sisi kan. Ada yang 800, 900, ada yang 150, ada yang 250. Ada banyak. So nak bagi standardize, ada yang duduk belakang, ada yang duduk depan. So yang depan sampai dulu. Okay, Waisuki sampai dulu. Okay, kita tunggu hal lain. Alright, so now we on the bike. So dekat sini kita boleh kata one and only PCO dalam kalangan big bike. Okay, so the only one PCO. Apa jangan terkejut saat hak ni duduk depan ni. Hak ni paling depan ni. Okay, jom. Bismillah. Okey, di saat semua orang menunduk, aku seorang sajalah yang tegak. Tapi jangan risau, banyak juga geng-geng motor naked yang mana sama-sama tegak dengan aku. Okey, now kita on the way to nasi kandang Sulaiman daripada jambatan pertama. Okey. So di depan aku ni adalah YouTuber juga, iaitu Soul NKA. Jangan lupa untuk subscribe, link di dalam description. Ada ramai YouTuber hari ni, termasuklah aku. Satu-satunya aku akan kenalkan ke hampa saya.
So hampa boleh tengok juga konten-konten yang menarik-menarik daripada mereka ni. Sebab mereka ni dia daripada Ipoh. Sebab hari-hari hampa tengok aku yang daripada Penang ni boring kan. So nanti kita tengok yang daripada Ipoh pula. Tu. Alamak. Yang special dia motor dia ni ada iPad baik. Kita pakai dashboard, dia pakai iPad atas motor dia. Alright, so ini adalah kita punya YouTuber yang kedua dan yang ketiga. Okay. So yang ini adalah TBFZ dan juga di sebelah beliau adalah Ivy motovlog yang misteri, yang mana dia tak mau tunjuk muka dia. Kalau hampa pergi tengok dekat dalam konten dia, memang dia tak akan tunjuk muka. So selain tu memang ramai gila geng-geng Ipoh ni, bermacam-macam jenis motor lah, daripada fairing, daripada naked. Wow, Ducati. Wow. Hai, S1000 Kawasaki. Okay, kalau hampa biasa tengok, ni, dah dia, bro, cuba. Ini, kalau hampa kenal dia pernah masuk dalam aku punya episod sebelum ni, dekat Cameron. Kalau hampa nak tengok balik yang mana satu. Okay, itu dia. So hari ni dikira lebih kurang 20 biji motor. Lebih aku tak silap aku lebih. Aku kira tak salah lebih daripada 20. So agak ramai. So kami tak tahulah macam mana mereka ni nak makan saat lagi dekat Nasi Kandang Sulaiman tu. Tobat tak ada tempat duduk. Kita dah pun menjejaki island. Lalu ni kami ada dekat atas Pulau Pinang dah lah. Okay, yang tak sat tadi tu bukan Pulau Pinang nah. Nak habaq kampung orang luar yang sebelah tak sat ni tu kami bukan Pulau Pinang. Sebelah sana ataupun mainland sana adalah Seberang Perai. Okey, dia adalah sebuah negeri. Seberang Perai ni pun sebenarnya dia sebelah sebuah negeri, dan Pulau Pinang ni pun sebuah negeri juga. Cuma selepas penjajahan Frenchie Slide bagai-bagai bla 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 sejarah-sejarah bla bla itu ini berpisahlah Pulau Pinang dan juga Kedah. So bila dah berpisah, maka terjadilah Seberang Perai dan juga Pulau Pinang sebuah negeri. Itu sedikit sejarah lah. Kalau hampa nak pergi korek balik buku sejarah tu tingkatan 3 tu, boleh dipersilakan. Okay, so now kami memang nak on the way dah nak ke arah Nasi Kandang Sulaiman. Tengoklah, harap-harapnya tak ramai lah, tapi mustahil lah sebab hari ni hari Ahad. Bila hari Ahad ni tobat lahum lah ramai. Okay, InsyaAllah kita lah ni kita nak pergi makan dulu. Lapar lah ni. Tak kena nasi kandang sehari boleh gila. Kalau orang Ipoh tak apa, dia pun tak kena makan tak apa. Kami tak makan nasi kandang, woi, hilang. Nanti dia korang pergi mana? Okay, so jom makan dulu. Maka dengan itu sampailah ke Nasi Kandang Sulaiman. Cuma the problem is parking. If you do coming to Penang, we have one big problem, which is we have no parking. So where do you park? Ikut suka hang. Tu kami cakap. Ikut suka hang lah nak parking tang mana. Janji motor hang tak kena rembat, tak kena bedai. Tang mana boleh. No parking. Sudah. Dia tak bagi parking tang ni. Nu masuk tang. So alhamdulillah sampai dah Sulaiman. Tapi itu dia. Beratok. Tempat duduk macam biasa, terhad lah. Memang tak ada lah tempat duduk. Okey. Apa? Makan sini lah. Tapi tu apa kena baca. Perhatian semua pelanggan. Tidak boleh cop tempat. Tak boleh tak boleh cop tempat Hormat orang lima. Orang lain pun nak tunggu giliran juga. Hampa tak boleh tunggu tak boleh nak tunggu baca nak cop tempat. Tak boleh. Lah ni jom kita pergi makan. Beratok dulu macam orang lain. Tengah buat apa ni? Itu
Beratuk. Tok. Beratuk. Pelak. Rotok market. No, sampai ke jalan raya tu depa beratuk. Tu dia mak hang. Tu dia. Tu dia nak lah sampai belakang. Oi, depa dapat terus melantak baik. Depa dapat terus melantak. Hak kami duk batok ni. Dah lebih kurang kat 50 minit tu. Dekat 50 minit kami tunggu. Tu membaca tu. Tak boleh cop meja aduh. Okey. Ayam goreng kepak. Okey, mantap. RM4. Okey, ngam itu sudah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa telah ni apa baca lagi? Alright, so bersama dengan Presiden GBB penganjur pada hari ini. Okey. Sapada. Sulaiman. Sulaiman. Alhamdulillah, kenyanglah, subhanallah. Alhamdulillah. Kenyang, menyangkak, tersangkak, menyangkak, menandak, tersandak, semua dah habis. Okey, hello ni dah saya makan. Kami nak pergi semayang. Okey, semayang Zuhur. Lekat Masjid Negeri. Alhamdulillah, sampai sudah Masjid Negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, selesai sudah solat Zuhur. Ramai yang jamak takdim, yang macam aku jamak tak payah. Jamak tak payah. Aku jamak tak payah pasal aku orang sini, tak sampai 2 mahalah pun. So depa boleh lah jamak kan, aku tak boleh. Okey, so now kami nak pergi tempat yang lain pula, iaitu kami nak pergi ke Jambatan View, ambil gambar. Dah main Penang dia kena ada gambar bersama-sama mercu tanda. So jom kita pergi tempat yang seterusnya. Let's go. Sekarang ni jalan memang jam lah dekat Penang. Kalau hari cuti memang lagu ni lah jalan dia. Berebut. Okey, walaupun ada 5 lane pun berebut, pelik. Okey, so now kami nak pergi ke bawah jambatan pertama. Jalan dia agak tersembunyi bagi orang luar yang tak biasa main Penang. Okay. So kalau siapa yang nak pergi orang kata apa, ambil gambar kat bawah jambatan pertama, jom kami tunjuk jalan masuk datang mana. So tang sini, kita masuk tang sini. Okey, ini jalan rahsia dah ni. Okey, masuk dulu.
Okey, nampak kedai-kedai apa semua ni kan? Okey, betul dah. Lepas dah masuk ni, terus je ikut je jalan ni. Ikut saja. Lepas. Dia try lah. Tu hujung lepas tu lah. Takut yang besar-besar ni lah. Mana ni tak? Try tak? Aduh, sebab satu Calder ni pergi parking depan ni, habis kami dah terpaksa masuk ke jalan tikus ni. Ni, nampak jangan nak kata kami apa salah nah. Ni Calder ni yang tak pandai baca tu. Tidak boleh parking depan pintu. Ni Calder. Marah aku. Okey, jom. So, bila hampa dah masuk, hampa akan lalu kat bawah ni, jalan-jalan kecil ni. So, hampa jangan risau, untuk motor dan pejalan kaki, no problem at all. Okay, so terus. Dan sampailah ke Hidden Gem Skater. Kat sini. Tragedi yang hampa tengok daripada awal video tak set ni, yang mana aku duduk kat dalam lot ni, inilah permulaan cerita dia. So this moment kita orang nak shoot video drone which is a bit aggressive yang macam hampa tengok ni lah. Okay, so ni aku record by aku punya Google, bukan Google yang hampa search tu dong, ni Google yang kamera tu. Okay, so bila kita tengah duk shot and everything, aku lupa yang DJI ni dia punya masalah terbesar dia adalah dia punya sensor tak boleh kena permukaan air ataupun permukaan yang macam cermin lah, senang cakap dia macam cermin. Okay, so to make it short, okay, apa yang berlaku ialah di waktu aku tengah buat maneuver yang agresif macam ni, aku punya drone tak boleh nak landing dengan betul, terus terjun ke dalam dasar laut. Drone jatuh Drone terhempas. Drone terhempas. Dia panggil. Aku nampak sana lagi, dia panggil tadi. Dia belah kiri sikit. Ke kiri. Ke kiri sikit. Boleh lagi ni, boleh. Tak dalam sangat tau. Aku si depan lagi weh. Ni kau. Kejap, triumph. Tunggu. Accident. Dia panggil. Aku nampak ni. Aku nampak benda tu buka depan. Dia orang silap ke? Kan, dia kan jatuh. Hidup. Lepas tu bawa dia depan. Hidup. Aku nampak dia dulu. Diam. Cuba je lah dulu. Elektronik kan. Subscribe. Surat berjaya diselamatkan. Dengan Abang Syekh. Ini tak ada. Tapi kalau dia tercabut ni. Maka dengan itu kita punya ride paling mahal abad ini. Okay, satu drone terkorban. Aduh, masuk air, dia nak mati kat situ juga. Aduh, tak apalah, pengajaran, hard lesson. So hari ni kita dah kehilangan satu drone. Tak apa, nanti kita pergi cari lain. Tak apa, ini cuma mainan, tak payah risau, ni cuma mainan saja. Alright guys, so
suatu tragedi yang berlaku hari ini. But it's okay. It's okay. I'm okay. Hilang benda yang 1,000 lebih tu, tak apa. Duit boleh dicari, okay? Mainan ni hanya sementara. Dia datang sekejap dan dia pergi. Itu adalah lumrah. But it's okay. I'm okay. So itulah dia cerita hari ini. Ride, pergi makan, pergi sana sini, pergi sana situ, ambil gambar, pergi bagai, fly, plup, masuk dalam air. Okay, so tamatlah cerita kita untuk hari ini. Dan kita pun dah on the way nak balik. Now kami heading to jambatan pertama. Actually geng Ipoh ataupun GPB ni, mereka on the way nak ke Triumph Juru. Okay, so aku pula baru lepas saja mandi ayak laut. Bukan ayak laut habis-habis tu lah. Ni aku mandi selut, bye. Aku mandi selut. Okay, bila mandi selut ni, bau satu badan aku seolah macam aku tengah main dengan ikan. Okay, jadi tak sesuai untuk aku pergi showroom tersebut. And aku decide untuk berpisah dengan mereka ni. Dan aku pun akan balik ke rumah aku sambil teriak tengok benda ni. Aduh. But it's okay. Today punya video, today punya content memang mahal gila bagi aku. But it's okay. Berapa banyak kali okay lah. Itu saja. Tolonglah aku like, share, subscribe, komen. Mana nak beritahu daripada video ni, sebab aku punya channel dah monetize kan. Disebabkan video ni hampa tengok sampai habis ataupun hampa tekan link dekat bawah, dia akan generate duit yang boleh aku cover balik aku punya drone ni. Okay. So tolonglah share, bagi view dia naik banyak sikit. Supaya dia punya view banyak, barulah duit YouTube bayar kat aku banyak sikit. Baik. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.